Assalamualaikum semua. Pernah tak kita rasa macam keliru sikit apa beza antara benda yang dilarang dengan benda yang diperintahkan dalam agama? Hari ni kita nak bedah satu hadis yang super penting. Ia macam bagi kita satu operating system, satu kerangka yang jelas untuk kita navigate hidup sebagai seorang Muslim. Jom kita tengok sama-sama. Inilah hadisnya. Baca dan hadamkan sekejap. Nampak tak strukturnya? Simple je sebenarnya. Ada part pasal larangan, kemudian ada part pasal perintah, dan dekat hujung tu ada satu amaran penting yang diambil dari sejarah. Tiga benda ni, larangan, perintah dan amaran, bila kita gabungkan, ia jadi satu panduan yang lengkap. Power kan? Jadi untuk kupasan kita kali ni, kita akan lalu beberapa fasa. Mula-mula kita tengok kenapa hadis ni jadi panduan asas. Lepas tu kita pecahkan dua tonggak utama dia, apa nak buat dengan larangan dan apa nak buat dengan perintah. Kemudian kita akan sentuh pasal amaran tentang banyak bertanya tu. Apa maksud dia sebenarnya? Dan akhir sekali kita akan cuba simpulkan macam mana nak seimbangkan ketaatan dengan rasa ingin tahu kita. Jom! Okey, kita masuk bab pertama. Kenapa hadis ni dianggap panduan asas? Cuba bayangkan macam ni. Ia bukan satu buku peraturan yang tebal dan complicated, tapi lebih kepada, macam saya sebut tadi, satu operating system yang simple untuk hidup kita. Ia bagi kita satu formula yang mudah untuk buat keputusan. Bila berdepan dengan ajaran agama, kita tahu macam mana nak bertindak. Jom kita tengok tonggak yang pertama, larangan. Kalau bab larangan ni, pendekatannya sangat-sangat tegas. Ia mutlak. Tak ada tawar-menawar, tak ada kelabu-kelabu. Jelas. Nabi tak kata jangan buat, tapi baginda guna perkataan jauhilah. Nampak beza dia? Jauhi itu maksudnya jangan dekat pun. Bayangkan ada satu gaung yang sangat dalam depan kita. Arahan dia bukan hati-hati jalan kat tepi tu, tapi arahan dia jangan dekat langsung dengan gaung tu. Jauhkan diri. Sebab tu tak ada ruang untuk kompromi, tak ada ruang untuk cuba sikit-sikit je. Kalau dilarang, maknanya jauhi sepenuhnya. Titik. Jadi, jelas kat sini kan? Untuk larangan, tindakan yang diperlukan ialah hindari sepenuhnya. Ibarat satu garisan merah yang tebal, jangan langgar. Tapi, untuk perintah, ceritanya lain sikit. Pendekatannya sangat berbeza, macam yang kita akan tengok sekejap lagi. Ingat beza ni baik-balik, sebab inilah kunci untuk faham mesej hadis ni. Okey, sekarang jom kita masuk tonggak kedua pula, perintah. Dekat sinilah kita nampak betapa indahnya, betapa realistiknya ajaran Islam ni. Terutamanya bila ia berkaitan dengan suruhan-suruhan yang baik. Perasan tak frasa penting kat sini? Tunaikanlah sedaya upaya kamu. Ini dia kuncinya. Islam faham, kita ni manusia biasa. Kita ada had, ada limit. Kita ada hari kita penat, ada hari kita tak cukup duit, ada hari kita tak cukup masa. Jadi, agama tak minta kita jadi perfect. Yang Tuhan pandang ialah usaha kita, keikhlasan kita. Mesej dia simple je, buat yang terbaik, ikut kemampuan kita masa tu. So, nampak tak perbezaan yang ketara tu? Untuk larangan, syaratnya mutlak. Tak ada excuse. Macam pagar elektrik, jangan sentuh langsung. Tapi untuk perintah, syaratnya berdasarkan kemampuan. Ia lebih macam tangga yang kita kena panjat. Satu persatu ikut kudrat kita. Satu tu pasal sempadan yang tak boleh dilanggar. Satu lagi pasal satu perjalanan yang berterusan. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian terakhir hadis ni. Dan bahagian ni ada satu amaran yang sangat-sangat penting. Ia bukan amaran kosong tau, tapi berdasarkan kisah benar, pengalaman umat-umat terdahulu. Ini satu pengajaran yang mahal untuk kita. Sebab apa? Sebab yang membinasakan umat-umat dulu ialah banyak bertanya dan mempertikai para nabi mereka. Part ni yang selalu orang salah faham. Dengar je banyak bertanya, terus fikir, tak boleh tanya soalan ke dalam Islam? Betul ke macam tu? Jom kita clearkan kekeliruan ni. Kan, inilah soalan paling besar. Bukan ke Islam suruh kita cari ilmu. Wahyu pertama pun Iqra, bacalah. Macam mana pula tiba-tiba tak boleh tanya soalan? Sebenarnya, jawapan dia senang je. Boleh tanya. Cuma, hadis ni nak ajar kita ada beza besar antara bertanya sebab nak faham dengan bertanya sebab nak cari gaduh atau nak berdebat. Jadi, macam mana kita nak seimbangkan antara ketaatan dengan sifat ingin tahu ni? Sebab Islam sebenarnya suka orang yang berilmu, yang berfikir. Hadis ni bukan nak suruh kita jadi pak turut je. Sebaliknya, ia nak guide kita supaya rasa ingin tahu kita tu disalurkan ke tempat yang betul, yang membina, bukannya merosakkan. Kuncinya ada pada satu perkataan,
Niat. Apa niat kita bila bertanya? Perkataan mempertikai dalam hadis tu, ia bukan sekadar bertanya. Ia lebih kepada soalan yang tujuannya nak cari pasal, nak cari loophole, nak tangguh-tangguh buat kerja atau sekadar nak menang berdebat. Ini sangat-sangat berbeza dengan soalan yang datang dari hati yang ikhlas nak faham. Jadi kita ada dua jenis soalan, dua jalan yang berbeza. Satu, soalan untuk faham. Soalan macam ni akan bawa kita kepada cahaya, kepada ilmu yang lebih dalam dan iman yang lebih kuat. Inilah cara para sahabat bertanya. Jalan kedua pula, soalan untuk mempertikai. Jalan ni punya membawa kepada gaduh-gaduh, perpecahan dan akhirnya kehancuran. Inilah yang hadis tu bagi amaran. So, kita nak pilih jalan yang mana? So, macam mana kita nak praktikkan semua ni dalam hidup kita? Ada 3 langkah mudah. Nombor 1, pegang prinsip asas. Apa yang dilarang, tinggal terus. Apa yang disuruh, buat sehabis baik. Nombor 2, sebelum tanya soalan, cek niat kita dulu. Aku tanya ni sebab nak faham ke atau nak cari gaduh? Jujur dengan diri sendiri. Dan nombor 3, yang paling penting, utamakan amalan. Jangan sebab kita pening dengan soalan-soalan yang remeh, kita langsung tak buat apa-apa. Buat dulu apa yang kita dah jelas tahu. Dan akhirnya, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Macam mana kita dalam kehidupan seharian kita nak seimbangkan ketaatan yang ikhlas dengan rasa ingin tahu yang memang Tuhan dah bagi pada kita? Ingat, hadis ni bukan nak suruh kita matikan akal, tapi ia nak kita selaraskan akal kita dengan wahzu, dengan iman. Ia satu jemputan untuk kita jadi hamba yang taat, tapi pada masa yang sama, jadi seorang pelajar seumur hidup. Fikir-fikirkanlah.